soalan sekarang, siapa sebenarnya yang lebih untung ni? Penyimpan emas fokus kepada pertambahan gram sahaja. Setiap bulan kita beli sedikit demi sedikit. Harga turun, kita beli. Harga naik, kita pun tetap beli. Sebab matlamat kami jelas. Tambah emas bukan teka harga. Beza pula dengan seorang pelabur emas. Kebanyakan pelabur emas, mereka selalunya tunggu harga yang terbaik. Setiap hari tengok graf, tunggu harga turun lagi. Tapi masalahnya sampai sudah tak beli-beli. Bila harga naik semula, barulah rasa nak menyesal. Harga yang dulu nampak mahal, rupanya harga itulah yang paling murah dalam sejarah. Betul prinsip dalam pelaburan, buy low, sell high. Tapi realitinya, tak ada siapa tahu harga paling rendah ataupun harga paling tinggi. Sebab bila harga jatuh, orang takut nak beli. Bila harga naik, baru ramai berebut nak beli. Ini adalah perangkap emosi dalam dunia pelaburan. Sebab itu, dalam emas yang paling untung biasanya bukan yang pandai teka harga, tapi mereka yang konsisten menabung dan tambah gram dalam simpanan emas masing-masing. Sejarah menunjukkan dalam 20 tahun ke belakang, harga emas naik sekitar 900% dengan purata kenaikan sebanyak 10% setiap tahun secara konsisten. Jadi, penyimpan emas ni tak risau turun naik harga. Mereka hanya fokus untuk kumpul gram demi gram sampailah capai matlamat kewangan yang telah diimpikan selama ni. Dengan Public Gold, tuan-puan boleh mulakan simpanan emas serendah RM100 sahaja. Mudah, murah dan patuh syariah. Buat yang berminat boleh cepat-cepat komen emas di bawah untuk saya guide tuan-puan dengan sebaiknya.